korang tengok ni. Korang tengok ni. Apa benda ni? Apa benda ni dekat kereta kan? Ni sebenarnya adalah dia punya aircon blower punya adjustment macam gini Kreatif gila. Korang nak tahu tak ni kereta apa? Kereta apa? Jom. Ni adalah GAC MQ. Korang tengok. So, yalah, ada kereta China. Yalah, ramai orang kata kutuk kereta China itu, kereta China ini kan. Actually, siapa yang kutuk kereta China ni, dia bukanlah pakai kereta yang lagi mahal pun daripada kereta China kan. Biasanya orang yang pakai kereta-kereta yang lagi mahal daripada tu, tak kira lah konti ke whatever kan. Dia akan pandang kereta China ni more kepada, wish, dahsyat juga dengan harga yang macam gini boleh dapat semua benda-benda dekat dalam tu kan. Dia orang akan rasa jealous yang pakai Audi, yang pakai Porsche ke, yang biasa yang kutuk ni kan tak mampu pun beli. So kita nak cerita detail tentang GAC MQ. Ramai yang komen, Abang Nas tolong review GAC MQ now. Kereta ni dah ada depan mata kita, sebuah kereta yang menarik untuk kita perkatakan berapa harga dia, minyak dia, fuel consumption dia, dan kalau satu perkataan yang saya boleh bagi kepada korang, bukan satu perkataan lah kan, satu word yang boleh describe kereta ni, lebih besar daripada apa yang kita nampak dalam gambar. So, macam biasa, sebelum kita mulakan, subscribe dan tonton sampai habis. GAC MQ. So, let's go! Strategi. So we create. Conquer. So ini adalah GAC MQ, sebuah SUV yang besar sebenarnya berbanding dengan dalam gambar, dan sekarang saya dah ada dia punya spec sheet. Seorang budak intern kita buat kan, harga semua kan. Semua dah, nanti kita baca satu-satu. So Asfar, Amir masuk sini. Nama sikit apa? Nama sikit dia budak Gen Z. Asfar Zabri, budak intern daripada UiTM. So dia dah 2 bulan kat sini, dan sayangnya dah nak habis dia punya duration dia lah kan. So ni kau buat ni kan. So apa first impression kau dekat kereta ni? So sebagai seseorang yang Gen Z lah orang kata first impression saya obviously lah memang cantik teruk daripada luar dalam memang nampak handsome. Saya rasa bukannya family je yang boleh pakai. Of course orang-orang bujang macam saya pun, even saya pun macam rasa nak angkat lah kan, kalau kita tengok daripada design saja Tapi again, kita tak tahu sangat tentang detail dia semua benda. So itu memang kena expert lah yang kena explain. Tapi first impression memang cantik Okay. Yes. Okay, so dia dekat sini dia dah tulis macam-macam spec Okay, so nanti kita baca satu-satu. So itu adalah first impression pada orang yang mungkin tak pernah tengok kereta-kereta yang macam gini kan. Hard selling gila. Hard selling gila Tapi tak apa, tu dia punya pendapat jujur dia. So before kita teruskan tentang dia punya harga, saya promise sekejap lagi kita cerita harga, tapi saya nak korang tengok dulu apa yang ada, package yang korang akan dapat kalau korang beli GAC MQ ni lah kan. Kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter TGDI turbo gasoline direct injection 7 wet dual clutch transmission 7 speed yang mana didatangkan dengan 177 horsepower dan 270 Nm of torque. Ini dah kategori macam Mercedes kalau ikutkan dia punya performance dia, macam 200 punya batch C200 kan, almost Dan daripada segi dia punya physical kereta ni, bahagian depan ni dia memang ada design yang tajam-tajam sangat menonjol. Dia punya mata ada vertical dan ada horizontal, dan grill dia yang sangat unik diselangi dengan chrome diagonal punya shape macam tu kan. Tapi the best part yang saya paling suka tengok dekat kereta ni adalah daripada bahagian belakang. Kalau orang follow korang daripada bahagian belakang kereta ni, memang cantik gila. Jom kita pergi tengok belakang dulu. Yes, dia dikatakan dia ada konsep lightsaber punya tail light ni. Tapi yang buat paling menarik bagi saya bukanlah disebabkan lampu dia. Yang paling menarik adalah dia punya diffuser. Berlekuk-lekuk yang cantik. Memang masuk. Dia tak macam aftermarket kalau korang buat memang nampak tak masuk lah kan. Memang didesign daripada atas sampai bawah memang fit. Dia punya design dengan ni macam fake exhaust punya design kan. Dan satu lagi yang paling cantik adalah daripada segi dia punya spoiler dia. Daripada sini korang tak nampak. Emir, kau daripada sana
Aku buka. Okay, korang tengok spoiler dia. Korang tengok daripada sini. Cantik tak? Daripada angle situ memang lawa gila dia punya spoiler dia Boot space dia sebesar 638 liter. Sangat besar, lebih daripada 500 liter. Yang mana dekat ni ada bagi luggage tray ni. Bawah ada ruang lagi sikit dan ada tire spare. Okey, ini bukan EV bukan EV. Tadi saya dah baca dia punya engine spec dia dan daripada bahagian tepi pun tak kurang menariknya juga. Kalau korang tengok pintu dia, kenapa dia buka macam ni. Ini kunci dia. Okey, abaikan getah tu, nampak kunci dia unik juga. Kalau kita lock, tengok. Okey, dia rata, termasuk kemas macam ini, macam kereta-kereta EV. Dan kalau kita buka, nampak macam ni. Dan dia punya rim dia bersaiz 19 inci 235/55 R19. Dan satu lagi, korang tengok dia punya, ini design-design yang saya sepatutnya highlight lah kan. Dia punya side mirror dia punya design memang sangat highlight. Design kereta ni sesuai untuk orang yang suka design kereta-kereta macam Peugeot, macam kereta-kereta yang penuh dengan banyak elemen, tapi dalam masa yang sama dia tak jadi pelik, dia masuk. So this is GAC MQ. Jom kita masuk kat dalam kereta ni. Kalau luar dah best, dalaman dia lagi mind blowing. Let's go. Sebelum apa-apa kita masuk dalam, saya nak tunjuk korang dulu dia punya door handle bahagian dalaman dia. Tunjuk macam tu. Nak buka pintu macam itu solid. Solid tak? Solid Kalau luar dia punya door handle dia tarik macam tadi tu, dalam macam gini. Lepas tu aircon blower, nampak dia suka pakai physical thing yang besar-besar dekat kereta ni, which is saya suka lah kan. Dan tak habis lagi. Korang tengok sini dia punya aircon blower dia ni macam mana nak adjust atas bawah. The whole thing. Dan rasa agak solid Jom kita start engine sedikit. Start engine lah. Apa yang nak start engine sedikit kan. Korang tengok atas ni, sunroof. Sampai belakang panoramic roof. Lepas tu dia punya seat dia pun ergonomik. Lepas tu dia punya center console ni pun ada dua double decker. Bahagian bawah ni boleh letak barang. Ada USB port yang bermacam-macam. Bahagian atas ni dia punya wireless charging 50 watt. Ada dua cup holder. Dan saya suka sangat dengan dia punya gear knob dia ni. Nampak? Macam itu. Korang dengar pun, korang tengok pun dapat rasa kan dia punya solid kan. Start stop button dekat sini cuma dia macam ni out of place sikit lah. Tapi dekat mana dia punya driving mode dia? Driving mode dia dekat screen ni dia dah letak dekat bahagian depan. Economy, Sports, Comfort. Dan nak dekat dengan driver, korang boleh tekan yang ini, Eco, Comfort, Sports. Siap sekali dengan semua driving assist. Walaupun dia berbentuk touchscreen, tapi dia dah letak preset tu kat bahagian depan. Dan kereta ni juga didatangkan dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi mana dia punya aircon controller dia kan kat sini kan, yang berbentuk fizikal kan, takkan touchscreen juga. Ni kan tadi dah ada blower, nampak ni. Ni korang tengok ni. Adjust kat sini, ataupun korang boleh adjust kat sini. Fan speed. Tadi tu temperature. Okay, ini fan speed. Yes, dia still touchscreen tapi dia dedicated. Dia tak bercampur dekat dalam screen. Sebab dekat Malaysia panas. So kalau korang nak cari benda-benda yang penting, nak aircon sejuk, nak cepat kan, masih lagi touchscreen, berpeluh lah kan. Selain tu kereta ni okay, dia ada dual screen yang besar dekat sini. Macam-macam fungsi. Saya suka dia punya fungsi yang ini. Korang tengok boleh tukar beberapa views. Boleh main-main kalau korang beli kan. Lepas tu yes, ada telescopic steering. Dan dia ada juga head up display dekat situ. Dan satu lagi tak lupa nak bagi tahu satu benda yang saya suka adalah, korang tengok sini. Kalau kita masuk gear R, dia bukan sahaja ada 360 degrees camera, tapi kalau parking dia ada bagi tahu sekali dengan nombor-nombor, dengan berapa cm lagi korang nak langgar dinding, berapa cm lagi nak langgar kereta depan ataupun langgar tembok kan. So korang boleh agak setiap bucu sebelah sana dengan tepat. So kadang-kadang orang ni dia dah ada 360 kamera, dia nak parking pun tak confident kan. Now siap dia bagi lagi cm. Macam mana dia boleh ukur dengan kamera? Hebat tak hebat lah kan kereta China ni kan. Lepas tu bahagian atas ni ada sikit untuk sunroof. Kemudian bahagian sini, tisu siapa ni? Alamak, tisu aku.
Okay, ada kompartmen yang agak besar juga. Lepas tu daripada segi dia punya dashboard dia, saya suka semua soft touch. Ini macam baldu jahitan benang warna merah sebenarnya, dan saya suka dia punya design dashboard dia memang cantik. So jom kita tengok kat bahagian belakang. Let's go. Dalam banyak-banyak SUV yang besar kan, SUV apa yang ada lantai yang betul-betul rata macam ni. Betul-betul rata So daripada segi bahagian belakang dengan ruang dia yang sangat luas, dah macam naik business class bak kata Emir kan, naik business class. Lepas tu seat pun agak panjang, recline angle pun agak baik. Oh, boleh je satu dua recline angle dengan headroom dia yang besar, dengan ada panoramic roof kat bahagian belakang ni sampai belakang dia punya sunroof, membuatkan yes, kereta ni kalau korang nak beli anak ramai 3 orang tak ada masalah. Kereta ni nak jalan jauh 3 orang dewasa duduk belakang boleh, memang selesa. Dia besar macam CR-V. Apa ni kat sini? Ni dia punya center armrest dia, ada 2 cup holder dan itu saja. Cuma bahagian belakang ni dia tak ada kompartmen apa-apalah untuk korang letak phone ke, dan satu saja dia punya USB port, tetapi dekat bahagian pintu sebelah sana ada cup holder. Ada cup holder, korang boleh letaklah barang-barang peribadi korang. Okey, tadi saya promise nak cerita pasal harga dia kan. Berapakah harga GAC Emco ni? So harga dia jangan terkejut. Jangan terkejut aja kan. Harga dia untuk kereta yang korang tengok tadi, dia punya spesifikasi apa tu semua adalah bermula daripada 123,800 dan full spec 133,800, didatangkan dengan 2 variant, Prime dan Premium Pro kalau tak silap saya lah kan. Dan kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter TGDI, turbo gasoline direct injection, dia bukan normal 1.5 liter, dan minyak dia rated at 15.2 km per liter. Itu yang data yang kita dapat cari. Mungkin saya jangkakan dia punya minyak dia tak sejimat itu, lebih kurang dalam 13 km, 12.5 km, lebih kurang juga macam Honda Civic 1.5 turbo macam itu kan. Yang ni pun 1.5 turbo, but still dalam kategori yang sangat-sangat jimat kalau kita nak bandingkan dengan performance yang dia offer. Cuma daripada segi performance dia, kalau saya boleh komplain ni jujur, dia punya driving feel dia untuk yang mungkin baru beli, mula-mula pakai kereta ni, dia tak akan biasa, dia akan terkejut sebab dia punya throttle respon dia terlalu sensitif. Not in the way yang saya mengatakan terlalu jerky sangat, tetapi benda ni yalah, setiap kereta dia punya tune dia berbeza-beza kan. In fact ni adalah DCT. Kalau dah terbiasa yang pakai kereta Conti, korang kena tekan lebih sikit. Audi, Porsche memang macam itu, korang kena tekan lebih sikit baru dia nak pergi. So saya dah terbiasa macam tu. So bila start saya naik kereta ni, macam dia asal macam meluncur ke depan sangat kan. So memang setengah kereta dia suka letakkan, dulu saya panggil istilah ni adalah oversensitive throttle. Kalau throttle ni korang tekan lebih sikit je, dia akan terus pergi. So korang mungkin perlu ambil masa dalam 1-2 hari macam tu. Bila korang ni baru korang akan rasa biasa. After that dia akan rasa normal. Daripada noise, dia punya kesenyapan dia agak baik. Okay, kita try test sikit dia punya performance. 270 memang rasa the power is there. Kita try nak tengok sikit dia punya handling. Power tak ada masalah, power delivery, pick up semua okey. Daripada segi handling, Daniel cakap, dia kata malam tadi dia dah bawa, dia kata ada membuat si body roll sikit. Yes, mungkin disebabkan SUV yang tinggi dan besar. Kita try masuk handling dia. Yes, memang ada body roll terasa. It's impossible. Tak boleh lah nak jadi macam Forester atau Pemekan. Tapi kalau bandingkan dengan mana-mana SUV lain, not bad. Saya boleh katakan not bad. Apapun, kereta ni didatangkan dengan 5 tahun warranty untuk body ataupun 150,000 km, dan enjin dia bagi warranty 7 tahun ataupun 180,000 km. So that's it. Saya rasa fair. Saya tak boleh review bias ataupun daripada perspektif brand, trade-in value kan. It's wrong untuk saya sebagai seorang reviewer. That's it. So thank you. Sebelum korang berada pergi, macam biasa,
klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Hopefully video ni dapat membantu, bermanfaat bagi korang yang mungkin tengah considerkan nak cari sebuah SUV C segment yang saya terlupa nak cakap level macam X70, CR-V dan Mazda CX-5. Yes, GAC Emco bagi saya salah satu kereta yang patut korang letakkan dalam senarai pembelian korang kalau korang tengah cari sebuah C segment SUV. So I kata Nas Abdullah, salam Seregi, bye. Bong.